Okey, jom kita buat asas lukisan arkitek menggunakan Revit. So, saya akan refer dekat drawing ni. Okey. So, saya pinjamlah drawing ni kan untuk saya nak buat tutorial lah untuk asas lukisan arkitek menggunakan Revit. Untuk anda yang nak belajar lah kan. Nak belajar secara asasnya Revit ni. Okey. So, lukisan ni kita ada pelan lantai dan ada pelan-pelan lain lah. Alright. So, kita buka Revit. So, ni adalah Revit. Kita pergi ke model untuk start project. Klik pada new. Okay. Dan dia keluar template kan. Dia dah ada senarai template kat sini. Arkitek lah, structure semua dah ada. Tapi kita boleh juga pergi dekat browse, kita ambil template yang lain. Template ni memang dah ada. Bila ada install Revit, dia dah ada sekali. Okay. So, dekat template, folder English. Dalam ni boleh ambil default metrik. Dia kalau untuk arkitek, kita pakai default metrik RTE.RTE ni. Open. So, create new project. Okay je. So, okay, dia dah buka project. Alright. Dan kita boleh save dulu kan. Save dulu file ni. Klik pada save. So, saya nak save dekat folder untuk ni lah kan. Tutorial ni. So, saya letaklah nama dia 01. Ikut terutan kan. Okay. Ataupun saya buatlah folder kan. Saya buat folder. Okay. So, saya buat folder macam ni. Okay, kita fokus dekat folder Revit Architect kan. Saya save kat dalam ni. So, nama ni, saya letaklah nama dia. Rumah. Satu tingkat. Scope dia, arkitek kan. Okay. Option ni klik dan saya letak satulah maximum recovery file dia. Okay. Dan save. Alright. Dah save lah kan. Save. Save dulu. Kalau tak save, nanti kalau crash ke apa, susah lah kan. Nak kena buat balik kan. Save dulu kan. So, Revit ni dia ada dekat belah kiri ni, Properties dan Project Browser. Okay. So, dekat Project Browser ni, okay, dekat Project Browser ni dia ada senarai level dia. Kan? Level 1, level 2. Ni basic lah kan. Kita boleh tengok dekat elevation, source view kan. Source view. So, boleh tengok dia ada level ni. Level ni kita, okay, kita refer this drawing. Drawing ni saya tak share lah kan. Private lah kan. Ni saya pinjam je lah kan. Drawing ni untuk saya buat tutorial ni. At least you all boleh tengok. You all boleh faham kan. Okay. So, sini kita boleh tengok dia ada arah tanah, arah lantai, arah ceiling dan aras bumbung. Okay. Kita boleh set lah ikut dia punya tu kan. Yang level ni kita boleh set dia. Dia boleh klik kat level ni kan. Bagi dia punya head ni duduk sini lah kan. Klik level ni dan klik pada edit type. Dia ada lain ni. Dia ada edit type. Okay, edit type. Dia ada satu jenis je. So, edit type. Dan pergi ke, kita boleh klik pada simbol add N1 default. Okay. Simbol add N2 default boleh untick. Alright. Okay. Dan boleh klik pada apply dan okay. Sebab dia dua-dua alih kat sini lah. Kan? So, level 1 ni kita tukarlah nama dia. Aras tanah kan. Double klik je, letak aras tanah kan. Yes je. Okay je. Aras tanah. Okay, arah tanah dia ada arah lantai kan. Aras lantai. Okay, yes. Arah lantai ni 125 lah tinggi dia kan.
Boleh ni boleh double click kat nombor ni. Letak 125. Unit dia mm enter je. Rapat pula kan. Saya klik kat garisan yang aras bawah ni. Ni garisan arah bawah kan. Sorry, aras tanah. Klik. Dia ada elbow kat sini. Klik elbow tu. Ni lah kan. Bagi nampak. Yelah, dia rapat kan. Okay, macam tu. Lepas tu kita buat lah aras ceiling kan. Aras ceiling tengok kat sini 3048. Yang ni sebab dia pakai kaki inci ni. Itu yang dalam dia tak fix tu kan. Dia tak bulat kan. Dia jadi 3048. Okay. Taklah 3048 kan. Nak tambah level, pergi ke architecture, pergi ke level sini. Okay. Lepas tu, bolehlah klik kat sini lah kan. Tak payah draw. Kalau draw pakai ni. Ni tak payah draw. Kita offset je line dah ada ni. So, pick lines dan make plan view tick. Klik pada plan view type. Okay. So, kita ambil ceiling plan dengan floor plan saja. Structural plan tak payah. Okay je. Dan kita letak offset. Ikut ni lah. 3048. 3048. Okay, boleh bawa anak panah tu dekat atas garisan level tu dan klik. Ni aras ceiling lah kan. Aras ceiling. Aras bumbung 1743. 1743 kan. So letak 1743. Bawa anak panah ke atas garisan level 3 ni. Right, skip. Yang ni level daripada tanah ni, daripada ground. Okay. Okay. Ni letaklah nama dia aras ceiling kan. Double click aras ceiling. Yes. Ni aras bumbung lah kan. Aras bumbung. Okay. Yes. Dia boleh juga label dimension. Dekat atas ni ada dimension. Line dimension tu. Boleh label lah kan. Klik ke garisan tu. Setiap garisan tu nampak ada keluar dimension tu kan. Letaklah kat sini. Kan. Dia punya overall dia. Daripada ni lah. Total tinggi dia. Ni kan. Ni okay. Macam tu lah. Nampak lah dia punya ketinggian dia tu. Okay. Tu dimension lah kan. Okay, save. Tu cara buat level lah. Buat level. Okay. So kita okay, dia punya plan dah ada kan. Plan dah ada. Dia ada untuk arkitek, dia ada floor plan dengan ceiling plan. Floor plan untuk anda buatlah apa, buat dinding kan. Letak furniture ke, letak pintu kat floor plan. Kalau ceiling plan tu lah letak lampu, anything lah, anything yang attached to the ceiling. Ceiling plan, okay.